Demam darah boleh mengolah badan kita lemah selama seminggu. Ahmad Tamar. Tahu si Hari Pendemar Darah Sedunia tu disambut setiap 14 Jun sebab tarikh tu dipilih sempena hari kelahiran Carl Landsteiner, iaitu merupakan saintis yang menjumpai sistem darah ABO. Tahu si setiap 2 saat. Ahmad Tamar, kami ada buat promo sempena Aidiladha tahun ini. Promo sangat berbaloi. Satu paket serendah RM12. Jom tekan link di bio. Ada seseorang memerlukan darah dan tahu si satu penemak darah boleh selamatkan 3 nyawa. Dengan demam darah tu kita boleh bantu macam-macam orang. Contohnya orang kemalangan, ibu bersalin, sakit kanser dan sebagainya. Kebaikan berdemam darah tu bukan kepada orang yang mendapat darah saja, tetapi orang yang berderma pun dapat kebaikan yang juga. Macam ni Sebenarnya orang yang berdemam darah tu dia akan mendapat darah baru yang dihasilkan oleh badannya. Kiranya yang berdarah yang difoto dan badannya buatkan darah baru untuknya. Kebiasaannya lepas kita menerima darah tu, badan kita jadi lemah dan si bertenaga. Tahu si ada 5 jenis makanan yang boleh beri kita tenaga lepas kita menerima darah. Nombor 5 tu paling power lah. 1. Hati ayam, 2. bayam, 3. kacang-kacangan, 4. air nio, 5. kurma Ahmad Tamar. Jadi makanlah beberapa ulas buah kurma untuk menambahkan tenaga di dalam badan kita tu lepas kita menerima darah. Sebab kurma tu yang mempunyai glukosa yang natural. Gula semula jadilah. Jom kita pergi ke pusat demam darah. KK pun boleh. Jangan lupa bekal kurma Grab to go. Jadi, Bo bingung,